Assalamualaikum guys, kepada sahabat-sahabat yang selalu tertanggal udang semasa buat lontaran. Aku sarankan korang guna ni benang elastik guys. Senang je cara guna dia. Macam aku suka cabut ekor dia. Masukkan dalam ekor ni. Dia dari sini kan. Tapi kalau kita buat lontaran kita cabut kan, kita guna benang elastik. Kita lilitkan sahaja benang dia ke dalam 10 lilitan ataupun lebih. Dan kita matikan sahaja. Macam tu guys. InsyaAllah kalau korang balingan mesti tak terjatuh punya. Waduh. Benang ni memang tak nampak sebab dia getah, benang getah. Lepas tu dia elastik guys. Senang putus. Tengok, dah kuat dah udang korang. Kalau korang berminat dengan getah ni, korang mendapatkan di balkon aku. Lepas ni korang tak perlu risau ada umpan ke tak ada umpan, mesti ada punya kalau korang letak benang elastik ni. Okay, let's go, kita mancing.